Ya, mari kita tengok jagung dah besar lah. Bambu baja tu lagi naik lah. Dia, alhamdulillah. Black corn. Ini baru susun. Jadi kita nak masukkan tanah buat kompos daripada batang pisang tu kan. Kita nak masuk tanah. Ni nak siapkan lagi ni, nak buat keliling tu. Sambil-sambil tu kita dah bubuh setengah. Yang mana kita boleh bubuh, kita bubuh. Pokok pun dah besar tu. Tu dia. Ubi merah pun dah besar lah. Saya tengok kita semai apple ni. Tak tumbuh lagi ni apple dengan pokok kalsium. Cara semayan kita macam ni lah, pakai batang pisang ni. Simple lah kan. Tembus tanah tu. Mari kita tengok. Jalan tu dah tak boleh lalu dah tau. Selalu dia orang lalu kat jalan sini. Dulu saya buka jalan sini. Sekarang dah tak boleh lalu lah sini. Dah tutup lah. Kita buat pintu yang kita buat dengan batang pinang tu. So tu dia. Dah tutup lah. Alhamdulillah. Nampak tak? Ren. Jadi kita buka jalan sana lah. Yang jalan utama tu dah buka lah. Di tempat nak buat kerja ni. Jadi kat sini working table lah. Tempat-tempat kita nak buat apa-apa kerja tangan. So kita tengok lah. Anak ayam ada tu 3 minggu lebih. Lawman, BPR. Lawman tak ada BPR, Ray dengan Lysaset. So yang minat boleh DM lah. Mari kita tengok jalan utama. Ya, nak boleh ambil lah. Ni niat nak sedekah ni. Makan. Tu pun naik lagi tu. Nampak tak? Tu naik lah. Tu pun ada lagi. Besar-besar. Dia. Petik pun nak masak. So, kita akan lalu jalan sini. Tinggal nak buat atap je lagi. Buat atap saja lagi. So dah boleh lalu lah sini. Pelan-pelan lah. Kita nak obohkan ni, tengoklah nanti insyaAllah. Ada rezeki, ada kudrat, nanti kita akan usahakan untuk obohkan. Motor dah masuk sini.